tukarlah coolant bila sampai tempoh dia. Sebab selain pada dia menghalang karat, dia juga menjaga suhu enjin kita supaya tak overheat. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni alang-alang saya nak tukar hose radiator ni. Saya punya hose ni sebenarnya nampak tak? Dia ada kesan coolant keluar ni. Ini kereta saya sendiri. So, ni dia hose ni nampak ada coolant keluar. Sebenarnya hose ni hari tu saya pakai radiator lain. Saya pakai radiator 3 layer. So, bila kita tukar balik radiator saya asal dia, dia punya hose ni pendek sikit. Bila pendek, biasalah coolant keluar lah. Okay, bila coolant keluar, saya tak ada choice. So, memang kita kena tukar satu hose yang baru. Okay, tapi kat sini apa yang saya nak beritahu ialah ni, dulu ke tukar coolant ni sebenarnya. Okay, sebenarnya coolant ni lebih kurang minyak hitam juga. Dia ada tempoh penggunaan dia, ada tempoh hayat dia. Biasanya dia punya tempoh tu lebih kurang 60 hingga 100 ribu. Tengoklah mana-mana. Sebab ada orang kata saya tak pernah tukar coolant. Tak apa, pakailah. Jadi kalau tanya saya, tukarlah coolant bila sampai tempoh dia. Sebab selain pada dia menghalang karat, dia juga menjaga suhu enjin kita supaya tak overheat. Coolant pula biasanya ada 2 jenis. Satu concentrate, satu premix. Kalau concentrate tu dia kena campur air. Kalau premix macam ni, nampak dia tulis premix coolant. Tak perlu campur air. Kita boleh pakai full dia. Contoh macam ni, ini coolant Yako. Memang saya sengaja pakai coolant Yako ni. Kita nak test coolant Yako ni. Sebab Yako ni satu produk daripada Perancis yang dah berusia lebih 100 tahun. Maksudnya kereta kebal pun pakai dia, kapal terbang pun pakai dia, lori ke. Memang banyak kenderaan-kenderaan tak kira di laut, di darat ataupun di udara. Memang guna brand Yako. Jadi kita nak ambil ni untuk try dekat kereta saya ni. Punya kereta ni. Okay, so untuk kereta ni kita tak perlu campur air dah. Saya ambil 5 liter, ini 5 liter. Harga dia baru 145. Tak mahal pun, 145. Kalau ambil yang lain lagi mahal. Siapa yang nak pakai coolant Yako ni, boleh datang kat kedai kami di Fizi Motorsport Tower Ipoh. Selamat siang hari ni.